call nombor saya, miss call dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa nak hantar pakej mutiara ni? Saya ada kat office. Okey, baik-baik. Saya ke sana ya. So, kita dah hantar jamu mutiaranya. Jom. Kau dia tahu ke tak kan? Halo. Dia ada call nombor saya, miss call dia. Betul. Saya dah sampai kat depan. Oh, dah sampai. Okay, Ya. kejap. Assalamualaikum. Kenapa? Ni letak kat sini. Ya Allah, terima kasih. Dah tahu ke? Tak tahu. Ni namanya surprise COD ni nama dia. So, macam mana perasaan dia? Kejut, macam happy lah sebab memang tunggukan produk ni lah. Sebelum pernah minum ke? Pernah. Alhamdulillah lah. Abang saya dulu buat untuk susu. So, lepas tu dah okey. Energi apa semua makin okey. Tak, dia penat apa semua nak jaga baby waktu malam kan. Terima kasih tau dah amalkan jamu mutiara. Berapa lama dah minum mutiara? Setahun. Dah setahun. Wow. Ya, sama. Saya sama cikgu. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Okey, so kita dah selesai dah surprise COD. Seronok sangat kerana Tia boleh hantar dekat ofisnya. Dan Ira pun tak sangka Tia datang. Seronok sebenarnya kerana Ira dah minum setahun. Adakah anda next customer jamu mutiara yang Tia nak surprise COD? Nak. Cuba kontak bawah.